Aku tak pernah nak share benda ni kat korang, tapi aku terpaksa share juga, iaitu adalah 6 kelebihan simpan emas. Yang pertama, duit simpanan kita semakin susah nak bocor. Sebab apa aku cakap susah nak bocor? Sebab satu je, duit kita bila dah jadi emas, ianya semakin susah untuk dicairkan untuk kita berbelanja sesuatu. Tapi kalau kita duit simpan dalam masih kertas, kita mudah je nak bayar ke orang ataupun nak membuat bank transfer. Yang kedua, emas ni tak terkesan dengan inflasi ataupun ketidakstabilan politik macam kita sudah maklum sekarang ni. China, US, Trump dan juga Jinping, semua itu menyebabkan harga duit kertas turun naik. Tetapi emas masih sama, tetap bernilai walaupun harganya meningkat mendadak hari itu. Ketiga, emas ni mudah sangat untuk diwariskan. Kita tahu setiap maklum yang Islam, apabila seseorang itu meninggal, hartanya akan diwarisi oleh dia punya keturunan, iaitu dibahagikan secara faraid dan boleh juga dibagikan secara wasiat. Wasiat adalah pesan yang kuat, tapi kalau wasiat ni adalah kepada yang bukan keluarga saja, contoh kat kawan baik ke ataupun jiran sebelah ke, okey, nak wasiatkan 30% harta saja maksimum. Itu hukum lain lah, kena tanya ustaz, tapi itu yang saya belajar. 30% saja yang boleh diwasiatkan. Selebihnya adalah untuk faraid. Keempat, emas ni menyebabkan kita punya duit simpanan mudah berganda dengan cepat. Sebab apa? Ini berlaku kat diri saya sendiri. Dulu saya kedekut juga bukan kedekut apa, bila kita nak simpan duit ni, kita simpan tengok, oh kita ada duit, lepas tu kita buka Shopee, scroll something, tengok rasa nak beli. Tapi bila kita actually simpan dalam bentuk emas, kita sebenarnya macam saya sekarang, susah sangat nak berbelanja sesuatu. Rasa macam nak belanja, dah tukar emas itu, duit dah tak ada. Padahal duit ada je, emas tu duit. Itulah dia, susah nak dibelanjakan dan juga simpanan mudah bertambah. So kita tukar, keep on changing the money into the gold. Benda tu menyebabkan kita punya simpanan lebih kukuh dan lebih terjamin. Kelima, emas ni mudah je ditukarkan kepada bentuk cash balik. Lebih-lebih lagi bila kita waktu terdesak. Sebab emas ni adalah satu yang bernilai. Ianya adalah juga duit, mata wang yang terbukti dikatakan sebagai mata wang akhirat. Bukan, memanglah pahala adalah akhirat punya ni, tapi sebab apa Allah kata kalau kita buat something, solat duha 12 rakaat akan diberikan istana yang dibuat dari emas. Kenapa asyik emas? Sebab Allah tahu fitrah manusia ni suka emas. Tu je. Nak cari bukti kat mana? Buka surah Al-Imran, surah ketiga, ayat ke-14. Dan poin saya adalah, bila kita simpan emas ni, kita perlukan duit. Kita boleh pajak dia, lepas tu kita boleh tebus balik. Tapi kalau kita macam rasa macam tak mampu nak pajak, tak mampu nak tebus dalam masa setahun, terus dia tu jual emas tu. Tak payah sayang emas. So benda ni memudahkan bagi siapa yang ada matlamat simpanan. Contoh nak beli kereta, nak buat deposit rumah, ataupun nak juga dijadikan duit kahwin. So bila perlu jual je. Tak perlu kisah. Keenam, emas ni diterima di mana-mana negara pun korang pergi. Kalau nak jual ke UAE, walaupun sekarang ni dia orang tengah membantai Sudan, kau jual boleh, emas diterima. Kau pergilah US pun, kedai, kalau jumpa kedai emas boleh jual. Tapi yang sebaik-baiknya adalah kalau beli emas kat mana-mana, contoh beli dekat bank, jual balik kepada bank. Sebab itulah cara nak jual emas. Tapi bank ni kita sulit sikit. Gila nak jual, dia mula receh, nak minta receipt lah, macam-macam benda lah. Tak boleh kemek lah, kena dalam packaging dia, original packaging dia, tak boleh calar. Kat bank ni tak digalakkan untuk beli. Sebab kita kena faham, business bank adalah bagi loan. So business dia adalah pinjaman lah. Dia bukannya adalah penjual emas. Tapi dengan public gold ni memang bisnes dia adalah jual emas, jual dan beli emas. So public gold adalah satu company yang memang kalau emas tu macam mana pun dia akan beli. Kalau kita jual pun dia akan terima. Maka keenam poin ni adalah yang menyebabkan kelebihan emasnya sangat kukuh di mata kita semua manusia. Cuba buka sikit minda. Kita jangan dah terlalu asyik nak menyimpan je bila nak pakai. Tak, bukan masalah kita menyimpan yang tak bila nak pakai. Masalahnya alihkan sebahagian duit kepada dalam bentuk emas. Lebih-lebih lagi simpanan yang jangka panjang, lebih 2 tahun. Selebihnya nak pakailah. Tu je, kita nak at least ada safety net. Kat situ duit kita, kalau ada in case lah motor rosak, tayar pecah ke benda, kita ada emas tu untuk dicairkan untuk emergency. Itulah dia kelebihan simpan emas juga. Kepada siapa yang berminat untuk mula simpanan emas ni, bolehlah hubungi saya through DM ataupun klik link di bio. Simple kan? Mudah. Jom simpan emas. Kalau tak, anda yang lemas. Tengok tutorial pin video di profil saya.